Selama lebih kurang 22 tahun berkhidmat dalam Angkatan Tentera Malaysia, berbagai suka duka yang saya tempuhi membuatkan saya begitu berpengalaman dalam menghabiskan sisa-sisa hidup selepas bersara. Masih terbayang jelas di fikiran saya yang kini seolah-olah menjadi trauma apabila saya kenang-kenangkan. Banyak peristiwa dan operasi yang saya ikuti, tapi tidak seperti operasi yang saya tempuhi ini. Ianya sungguh meninggalkan kesan memberikan kenangan hingga ke hari ini. Sudah lebih dari 20 tahun saya bersara dari Angkatan Tentera, tetapi peristiwa tersebut masih segar dalam ingatan saya. Kejadian berlaku pada tahun 1987. Ketika itu hanya 3 tahun lagi perkhidmatan yang akan saya jalankan bagi mencukupi 21 tahun persaraan wajib bagi seseorang tentera. Satu gerakan pembersihan kawasan telah ditugaskan terhadap pasukan kami. Ianya bermula dari sebelah hulu Selangor menuju ke Pahang. Saya dan Ketua Meja Damian Christopher anak dalam bersama-sama Kapten Muzaini, Staf Sarjan Idris, Sarjan Muhammad Zain, Lance Corporal Yusof, Trooper Zamzam dan Trooper Zulkifli sebagai kumpulan tadbir. Kami ditempatkan di Bukit Cincin Genting Highland bersama-sama askar wataniah yang menjaga kawasan tersebut. Sebagai kumpulan tadbir, aku sentiasa mengawas pergerakan rakan-rakan hari demi hari. Aku sentiasa berada dalam keadaan siap sedia. Bimbangkan rakan-rakan yang sedang menjalani gerakan, kalau-kalau bertempur dengan pengganas atau terpijak jerangkap sama yang merata-rata ditanam oleh pihak musuh. Setelah 16 hari lebih kurang pasukanku menjalani gerakan pembersihan, aku masih ingat ketuaku menerima satu mesej melalui anggota semboyan dari markas gerakan yang sentiasa memantau pergerakan kami. Mesej berbunyi, 2 pegawai tentera telah ditangkap oleh PGK semasa berkelah di Batu 16 Jalan Karak Highway. Meja Damian memanggilku serta menunjukkan mesej yang baru diterima sebentar tadi. Aku secara bergurau mengatakan sekejap lagi habislah pegawai tu. Tahulah pengganas, di Sarawak dulu pun peristiwa begitu pernah terjadi. Tuan, dipotongnya kemaluan dan disumbat ke dalam mulut dan macam-macam lagi penyiksaan yang dilakukan hingga mati. Aku menceritakan satu kisah yang serupa terjadi di Sarawak dulu. Lebih kurang 10 minit berselang dari penerimaan mesej yang pertama, datang lagi satu mesej yang berbunyi, anda dikehendaki menyelamatkan Kapten X dengan apa cara sekalipun. Ternyata markas gerakan telah dapat mengesan kumpulan kami yang kini sedang menjalani gerakan. Itulah sebabnya mesej ditujukan khas kepada kumpulan kami yang berada di Bukit Cincin Genting Highland. Dengan tidak melengahkan masa, ketuaku, Meja Damian memanggil aku dan Kapten Muzaini untuk membahagi-bahagikan anggota yang hanya ada 8 orang sahaja kepada 2 kumpulan, iaitu 4 orang satu kumpulan. Setelah itu berkemas menyiapkan peralatan dan senjata serta mendengar taklimat ringkas, aku dan kumpulan terus menaiki 2 buah Land Rover menuju ke tempat yang diarahkan. Jam ketika itu baru 2:30 petang. Ketika berada di dalam Land Rover, puas aku memikirkan bagaimana pegawai itu ditangkap oleh pengganas, bagaimana keadaannya sekarang berada di dalam rumah, terikat atau bagaimana. Bukan satu tugas yang mudah untuk menyelamatkan seseorang tawanan jika berada di tempat yang tidak menentu. Maksudku di hutan lainlah, kalau di dalam bangunan, segala tumpuan kita terhadap bangunan tersebut sahaja. Lebih kurang setengah jam perjalanan kami pun sampai ke destinasi yang dituju. Pergerakanku agak laju kerana perjalanan menurun bukit. Sesampai sahaja aku di tempat kejadian, kami berpecah dua. Kumpulan satu diketuai oleh Meja Damian, terdiri dari aku sendiri, Trooper Zamzam dan Trooper Zulkifli. Manakala kumpulan kedua dipimpin oleh Kapten Muzaini, anggotanya terdiri Sarjan Muhammad Zain, Corporal Yusof dan Staf Sarjan Idris Q Squadron. Kumpulanku menaiki bukit yang menghala ke sasaran, manakala kumpulan Kapten Muzaini bergerak ke sebelah kiri kami bagi mengawasi jika sekiranya ada pihak musuh yang sedang menahan Kapten X. Kumpulan kami yang diketuai oleh Meja Damian bergerak perlahan menuju ke sasaran apabila sampai sahaja di pertengahan bukit. Meja Damian memberitahu Trooper Zamzam yang beliau akan balik semula ke bawah, tempat permulaan, untuk menunggu pasukan 8 Melayu Diraja yang akan datang membantu. Berita ini disampaikan oleh Trooper Zamzam kepadaku atas perintah Meja Damian. Aku bergerak lagi ke depan lebih kurang 10 langkah. Aku terpaksa merangkak oleh kerana di hadapanku tiada apa-apa perlindungan lagi. Alangkah terkejutnya aku apabila terpandang 5 orang pengganas, terdiri daripada 2 perempuan dan 3 lelaki sedang mengacu sesuatu terhadap Kapten X. Aku terus membetulkan senjataku ke arah sasaran yang kulihat sekarang. Ketika penjara senjataku tepat menghala ke sasaran, aku terfikir sejenak. Terlintas di fikiranku, sekiranya aku tembak seorang pengganas yang berhampiran Kapten X, bagaimana dengan pengganas yang lain? Sudah tentu mereka akan menembak Kapten X, dan tentu sekali misiku gagal, sedangkan perintah yang kuterima ialah menyelamatkan Kapten X dengan apa cara sekalipun.
Sekiranya terbunuhlah Kapten X dalam gerakan ini, bererti utusanku gagal. Jika dengan tembakanku membunuh musuh yang pertama menyebabkan matinya Kapten X, ke mana, di mana dan dengan siapa aku akan bergantung nasib. Siapakah yang akan mempertahankan aku jika terjadi demikian? Kerana aku benar-benar melanggar perintah yang diarahkan, iaitu menyelamatkan Kapten X dengan apa cara sekalipun. Masa terus berlalu, kira-kira 10 minit kemudian selepas Major Damian keluar ke tempat permulaan, aku terdengar bunyi brake truk 3 tan di luar sana yang tidak jauh dari kedudukan kami. 5 minit kemudian, ku dengar satu tembakan dan diikuti 2 tembakan double tap. Ku tahu tembakan double tap ialah tembakan dari rakanku, kerana kumpulan kami dilatih menembak double tap sekali tembak. Pada mulanya, aku menyangka yang kami telah mendapat bantuan dari 8 Melayu Diraja, tapi sebenarnya 2 orang pengganas wanita telah cuba untuk membuat serang hendap terhadap pasukan tentera yang datang dengan truk sebentar tadi. Pemergiannya ke lokasi tersebut telah bertembung dengan Kopral Yusof yang berada di situ dan melepaskan tembakan satu das dan dibalas oleh Kopral Yusof dengan double tap. Selepas menembak Kopral Yusof, pengganas tersebut terus menghilangkan diri. Kedua-dua tembakan tidak mengena sasaran. Dengan kedengaran tembakan tadi, pengganas yang bersama Kapten X terus membiarkan Kapten X dari jagaannya bagi menyelamatkan dirinya. Sangkanya kumpulan tentera telah masuk ke lokasinya berpandukan bunyi brek kenderaan serta bunyi tembakan sebentar tadi. Dari pemerhatianku, Kapten X telah bebas dari ketiga-tiga pengganas yang mengawasinya kerana menyelamatkan dirinya. Aku tidak pasti dari sudut mana mereka menghilangkan diri. Suasana hening seketika. Aku dan kumpulanku, kecuali Major Damian, masih di kedudukan yang sama. Lebih kurang 10 ke 15 minit selepas itu, datanglah Panglima Markas Kor, Lieutenant Jeneral Datuk Z bersama-sama beberapa orang panglima lagi serta beberapa orang pegawai kanan yang mengiringi beliau. Setelah mendengar taklimat ringkas dari Major Damian mengenai operasi yang berjalan tadi, lantas beliau berkata yang beliau ingin berjumpa dengan anggota-anggota yang terlibat. Aku, Major Damian, Kapten Muzaini, Kopral Yusof serta beberapa orang lagi datang berjumpa Panglima Markas Kor Lieutenant Jeneral Datuk Z. Beliau mengarahkan supaya Kopral Yusof yang terlibat dengan tembak-menembak tadi, menceritakan apa yang berlaku. Kopral Yusof, berdiri di sebelah kedudukanku, menceritakan apa yang berlaku terhadapnya sebentar tadi. Memulakan cerita, beliau berkata, "Setelah kedengaran bunyi brake truk 3 tan di luar sana, aku mengawasi kawasan hadapanku. Seketika kemudian, aku terdengar seperti ranting kayu dipijak orang. Aku terus berpusing menoleh ke belakang. Ketika itulah musuh menembakku dan aku terus membalas tembakan tersebut, tapi musuh sempat melompat melarikan diri. Jarakku dengan musuh lebih kurang 10 meter dari kedudukanku." Panglima Markas Kor terus mengemukakan soalan terhadap Kopral Yusof. Katanya, "Kamu dengar tak kalau orang melompat di jarak 10 meter? Soalan ini ku fikir harus ku jawab bagi mententeramkan keadaan." Dengan perasaan separuh berani, aku mengemukakan soalan terhadap Panglima Markas Kor. Kataku, "Datuk, jika saya tembak musuh tadi, matilah Kapten X dalam kumpulan itu. Saya nak bergantung dengan siapa, Datuk?" Panglima Markas Kor menjeling ke arahku, mungkin agaknya dia marah kerana soalan yang dikemukakan terhadap Kopral Yusof masih tidak berjawab. Kemudian beliau terus menyambung, "Orang melompat di jarak 10 meter, kamu dengar tak?" Lantas aku terus menjawab, "Dengar, Datuk." Beliau terdiam sejenak, mungkin sedang memikirkan pertanyaanku tadi. Akhirnya beliau berkata, "Orang habis juta-juta ringgit cari musuh. Kamu dapat musuh kamu lepas. TAKGUNA, Komando." Kemudian beliau bangun dan beredar dari kedudukannya, serta diiringi oleh pegawai-pegawai kanan yang mengikutinya. TAKGUNA, begitulah yang aku dan rakan-rakanku terima setelah aku dan rakan-rakanku mempertaruhkan nyawa menyelamatkan Kapten X. Sekiranya Kapten X terbunuh dalam usaha menyelamatkannya tadi, sudah pasti komando dipersalahkan. Sebaliknya, Kapten X selamat, komando juga dipersalahkan. Untuk memakai berhijau dan bergelar komando yang diiktiraf, kami terpaksa menjalani kursus selama 3 bulan lebih, pelbagai derita yang kami tempuhi. Hanya orang-orang yang tabah sahaja dapat menghabiskan kursus yang penuh cabaran itu. Aku menulis cerita ini sekadar untuk meluahkan perasaan yang terpendam agar ianya tidak menjadi trauma yang menghantui fikiran. Kepada Kapten X yang kabarnya telah berpangkat kolonel ketika cerita ini kutulis, banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah yang telah menyelamatkan nyawanya dalam peristiwa tersebut.
Kalau ada kelapangan, carilah seorang demi seorang anggota komando yang terlibat dalam menyelamatkan nyawa tuan. Cuma 8 orang sahaja dan kini cuma tinggal 7 orang lagi yang masih ada. Kerana baru-baru ini Kapten Muzaini telah pulang ke Rahmatullah. Marilah kita sedekahkan Al-Fatihah untuknya. Saya telah menghubungi Kolonel X untuk mendapatkan cerita beliau. Kerana kesuntukan masa, tidak banyak maklumat yang dapat dicatatkan. Menurut beliau, insiden ini berlaku Ahad, Februari 1987, 2 hingga 3 hari sebelum Tahun Baru Cina. Beberapa keluarga telah pergi berkelah di Batu 16 Jalan Gombak, berhampiran dengan kuil Hindu. Itu sahaja yang dapat dicatatkan. Saya akan cuba mendapatkan cerita selanjutnya, insya-Allah. Pegawai Waran 2 Haji Abdul Ghani. Saya tabik spring kepada Encik terhadap keikhlasan meluahkan apa yang terpendam dalam diri selama ini. Saya berbangga dengan semangat setia kawan, esprit de corps anda yang tak berbelah bagi terhadap pasukan anda. Terima kasih.